Adakah Gen Z masih tertarik dengan politik kaum dan agama? Kalau kita perhatikan, banyak parti Melayu Islam khususnya PAS masih bergantung pada naratif kaum dan agama. Isu identiti dijadikan modal utama yang mungkinlah berkesan untuk generasi lama yang membesar dalam politik pasca 60-an dan 80-an. Tetapi Gen Z membesar dalam dunia yang berbeza. Gen Z tidak melihat politik sebagai soal kita lawan mereka. Mereka melihat politik sebagai alat untuk menyelesaikan masalah hidup. Kos sara hidup, peluang kerja, perumahan, kualiti pendidikan, integriti pemimpin. Lihat apa yang berlaku kat luar negara. Korea Selatan, undi anak muda banyak dipengaruhi isu perumahan, pekerjaan dan keadilan sosial. Bukanlah ideologi konservatif semata-mata. Malah, di negara jiran Indonesia, sokongan anak muda bergerak kepada calon yang bercakap tentang ekonomi digital, peluang keusahawanan dan tabir urus. Bukanlah retorik perkauman. Jadi di sini coraknya jelas. Gen Z menilai polisi, idea dan keupayaan mentadbir. Mereka cek rekod, bukanlah sekadar dengar ceramah. Mereka banding negara, banding dasar dan tanya soalan-soalan yang susah. Ia tak bermaksud agama dan identiti tak penting langsung. Tapi bagi Gen Z, ia bukanlah tiket automatik untuk dapat undi. Ia perlu datang dengan solusi, kecekapan dan juga kejujuran. Jadi persoalannya, adakah parti yang masih bermain sentimen lama ni bersedia nak berubah? Atau mereka akan terus bercakap dengan generasi yang semakin mengecil?